Kenapa orang pandai pun boleh kena scam kereta? Ramai orang fikir hanya mereka yang tidak tahu pasal kereta akan kena tipu. Hakikatnya, ramai mangsa adalah orang yang bijak. Masalahnya bukan pengetahuan, masalahnya psikologi. Apabila seseorang melihat kereta idaman dengan harga yang menarik, emosi mula menguasai logik. Keputusan dibuat bukan berdasarkan fakta, tetapi hanyalah nafsu. Penipu tidak perlu menipu dengan kasar. Cukup dengan penampilan yang meyakinkan, cara bercakap yang tenang dan keyakinan yang dibuat-buat. Teknik paling berkesan ialah tekanan mata. Kalau tak ambil hari ini, orang lain akan ambil. Dan dalam tekanan itu, kesilapan mula berlaku. Takut kehilangan peluang lebih kuat daripada takut ditipu. Dan disitulah ramai membuat keputusan tanpa semakan. Ada juga yang tidak bertanya kerana takut diri tidak tahu. Padahal soalan yang tidak ditanya boleh menjadi kerugian yang besar kemudian hari. Dalam dunia penipuan kereta, penipu tidak mencari orang yang bodoh. Mereka mencari orang yang terlalu yakin dan terlalu cepat percaya. Tak nak kena tipu beli kereta, screw dulu.